Tiap-tiap manusia mesti ingat, Cina, Melayu, India, baru satu masa kelak kita akan masuk lubang kubur pula. Mati kita panggil, lepas pada belah kubur tu hidup balik tu daripada masyarakat. Semalam lubang apa kita panggil, hak tidur malam kita katalah lubang kelambu ke. Kita tidur malam masuk lubang kelambu. Pagi ni celek turun tanah. Sikit lagi masuk lubang tanah pula. Orang panggil mayat. Lepas tu hidup balik. Hak hidup balik ni lah banyak orang terlupa. Kerana orang tak rajin mati, sekali yang mati. Tak rajin kan mati hidup balik, mati hidup balik. Dah. Orang kata Allah kawan kan. Mati hidup balik berasa. Tu berasa ya. Kena aksiden berasa. Mati koma 2-3 bulan duduk hospital, hidup balik. Apa ni sedar semula kita panggil mati hidup balik. Tu buat lalu kita ya. Hakikatnya mati hanya sekali. Akhirat kelak mati. Hak mati akhirat kelak tu pagi hari lagi kita wayak ke diri sendiri, wa ilaihin nusyur. Pada Allah lah akan bertempiran keluar daripada kubur menuju apa yang berlaku.